Sedar tak, konflik Asia Barat sekarang ni bukan sahaja bagi kesan pada keamanan, tapi juga bagi kesan pada ekosistem prasarana tenaga global. Jadi sekarang kita kena buat apa? Dengar dulu. So you all pun perasankan dekat bangunan kerajaan dah ditetapkan suhu aircon kepada 24 darjah Celsius saja. Tahu tak, dengan naikkan 1 darjah Celsius saja boleh jimatkan penggunaan elektrik bangunan sebanyak 7 hingga 8%. Inisiatif lain macam work from home sejak 15 April yang lepas juga adalah untuk kurangkan tekanan pada bekalan tenaga negara. Okey, so cara simple untuk kita sama-sama boleh jimat bil elektrik kat rumah. Pagi-pagi boleh buka lansir, buka tingkap, jimat lampu, rumah pun nampak estetik. Okey, kalau macam saya selama ni saya guna 8 jam, jadi lepas ni saya akan cuba untuk guna 5 jam. Mesin basuh pula, tunggulah penuh baru basuh. Boleh jimat air, boleh jimat elektrik. Paling penting, elak vampire power. Kalau tak guna plug tu, cabut je terus. Nampak macam sikit tapi sangat membantu untuk bil hujung bulan. Kita boleh try sama-sama. Untuk penjimatan minyak petrol pula, contoh, kalau you all nak pergi pasar, you all boleh list down siap-siap barang-barang supaya tak payahlah ulang-alik banyak kali nak pergi pasar dalam seminggu. Kalau nak ke mana-mana and arah sama dengan kawan, boleh couple ataupun naik je public transport. Jimat pun jimat, tak jam. Ni sekadar cadangan. Mana-mana yang baik, kita cuba buat sama-sama. Kita mungkin tak dapat nak ubah keadaan dunia sekarang ni, tapi at least sebagai individu, kita cuba berusaha untuk jadi better untuk diri kita dan juga negara. Mesti ada banyak lagi tips untuk jimat tenaga kan? You all share pula kat bawah. Bye!